Yang kata sujud sajadah ni apa? Sujud sajadah ni bukanlah bermaksud sujud pada mana-mana ayat yang sebut perkataan sajadah. Bukan. Bukan kata bila sejumpa saja perkataan sajadah ataupun yasjudu atau terus sujud. Bukan. Sebaliknya, yang dikatakan sujud sajadah ini ialah sujud pada ayat-ayat tertentu yang Nabi SAW sujud apabila membacanya. Dia bukan kata semata-mata jumpa perkataan sujud, kita disuruh sujud. Tak. Dia cuma ada 15 tempat saja dalam Quran yang apabila jumpa ayat tu, kita disunatkan sujud. Pasal apa? Pasal Nabi semasa hayat dia, bila dia baca ayat tu, dia sujud. Maka kerana tu kita disunatkan sujud. Itu sebab tuan-tuan, Islam ini adalah agama petunjuk Allah, bukan agama reka-reka. Itu sebab kita Islam, kita tak boleh mereka. Tak boleh. Kita mengaji pandai sampai PhD pun dalam bidang agama. Kita tidak diberi lesen untuk nak menokok tambah agama. Tak boleh. Semakin kita mengaji, kita hendaklah jadi satu orang yang semakin tak berani nak reka agama ni. Maka sujud sajadah itu ialah sujud di 15 tempat. Pasal apa? Pasal 15 tempat ini tempat yang Nabi sujud semasa Nabi hidup dulu. Apa dia 15 tempat itu? Satu, surah Al-A'raf. Ayat 206. Ini saja, tuan-tuan balik semak sekali lagi. Letak kedua semak pun. Sebab dalam Quran Osmani, dalam rasam Osmani, dia tanda siap lah. Dia buh garis, dia underline bawah tu. Underline itu tempat sajadah. Bila jumpa ayat-ayat tu, kita disunatkan. Quran ambil letak tepi dan kita buat sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Begitu. Yang kedua, surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du ayat 15. Yang ketiga, surah An-Nahl ayat 50. Yang keempat, surah Al-Isra ayat 109. Yang kelima, surah Maryam ayat 58. Yang keenam, surah Al-Hajj ayat 18. Surah Al-Hajj ini special pasal dia ada 2 tempat sujud dalam surah Al-Hajj. Dan yang ketujuh, surah Al-Hajj juga ayat 77. Yang ke-8, surah Al-Furqan ayat 60. Yang ke-9, surah An-Naml, surah semut, surah An-Naml ayat 26. Yang ke-10, surah As-Sajdah yang orang duk baca pagi jemaat tu, ayat 15. Yang ke-11, surah Sad ayat 24. Yang ke-12 surah Fussilat ayat 38. Yang ke-13 surah An-Najm, surah bintang ayat 62. Yang ke-14 surah Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang ke-15 surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 14. Ini sahaja 15 ayat yang apabila kita baca, bila sampai tang bahagian ayat tu, disunatkan kita sujud. Dan sujud sajadah ini sebelum kita baca detail dia. Apa hukum sujud apabila kita sampai di ayat itu? Apa hukum sujud tu? 2 pendapat. Dalam hal agama ni selalu kita akan jumpa perbezaan pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Jumhur makna dia majority. Jumhur ulama yang terdiri daripada Imam Malik, mazhab Maliki, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Mereka tiga-tiga sepakat mengatakan sujud ketika jumpa ayat sajadah itu sunat. Tak wajib. Maknanya apa? Kalau baca ayat tu tak sujud, tak salah. Katalah imam jadi imam sembahyang Isya, dia baca surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dia baca sampai last sekali, wasjud waqtarib. Itu ayat sajadah. Dan imam tak mau sujud. Dia rokok biasa aja. Boleh tak boleh? Boleh. Tidak salah. Pasal apa? Pasal sujud apabila jumpa ayat sajadah itu sunat. Bukan wajib. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, dia kata wajib. Sebab kalau mazhab Hanafi, kalau kita di Penang, masyarakat India Muslim di Penang, mereka jumpa ayat sajadah, mereka sujud. Kerana bagi mereka tak sujud tu berdosa. Jadi kita kena tahu benda ni. Pasal apa? Supaya kita tak jadi cempera. Pasal kita ni satu penyakit, tuan-tuan. Kita mudah kata orang salah. Ini penyakit kita. Oh, senang-senang kita salahkan orang.
Jadi kita kena tahu dulu, orang buat tu betul ke salah. Kita nak buat ke tak mau buat macam dia buat, itu kita punya hak. Tapi kita sekurang-kurangnya kita ada ilmu. Kita tahu dia buat tu pasal apa. Kita tahu kata dia buat, dia ada hujah dia. Kita tahu dia buat pasal ada hadis yang menyokong perbuatan dia. Cuma kita cenderung kepada hak kita duk pegang, kita buat macam kita. Pasal apa? Pasal bukan kata Abu Hanifah salah dalam hal ni. Ini ijtihad. Ijtihad tak ada salah. Cuma beza dia kalau tepat, 2 pahala. Kalau tak tepat, 1 pahala. Dia tak ada cerita pangkahnya. Nampak? Bila kita faham benda ni, tidaklah timbul riuh rendah di dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Isu yang kedua dalam bab sajadah ini, isu yang kedua, adakah kita nak sujud sajadah ataupun sujud syukur, kena ada wuduk? Ini juga satu perbincangan. Kena ada ayat semayang ke tak agak? Kita duduk di rumah, sujud sajadah ataupun sujud syukur. Ni kita bercakap tentang sujud syukur. Kita duduk di rumah. Tiba-tiba anak telefon daripada universiti dia. Ayah, lu kata bunyi. Salam pun tak bagi. Dan kita kata, awak ni pasal apa? Ni abang dapat 4 flat, Pak Izzah. Nak abang, Rizak keluar, dia duduk ada di universiti dia. Nuk dapat 4 flat. Abang dapat 4 flat, Pak Izzah. Alhamdulillah kita ni pun. Terus, tengok kiblat belah mana. Kita pun duduk di rumah tak pakai seluar hawai, seluar pendek. Kita pakai tutup aurat elok. Terus, kita pun sujud. Sujud itu sujud syukur. Sedangkan kita tak ada ayat semayang. Boleh ke tak boleh? Ataupun bila dengar berita tu, okey. Ni, tahniah. Azat ayah nak pergi ayat semayang. Ataupun macam tu. Cerita ada ayat semayang ataupun tidak ada ayat semayang untuk sujud sajadah dengan sujud syukur ini dibincangkan oleh ulama besar. Baik. So, perlukah ada wuduk? Pendapat pertama, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Dia kata, oleh kerana sujud syukur ataupun sujud sajadah ini bukan salat. Bukan semayang, dia kata. Maka tidak perlu wuduk. Itu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Sepakat. Mengatakan sujud syukur, sujud tilawah tidak perlu kepada wuduk kerana bukan semayang, dia kata. Dan dia tidak tertakluk kepada masa tahrim. Pasal dia bukan semayang. Kita kalau semayang, dia ada masa tahrim. Bila masa tahrim dia? Selepas subuh. Lepas habis waktu subuh, sementara nak mai waktu duha, itu time itu dia panggil waktu tahrim. Tak boleh semayang. Kecuali ketika ada di Mekah. Kerana Mekah itu sabit dengan hadis Nabi. Nabi kata di Mekah ini tidak ada waktu haram semayang. Semayanglah bila pun boleh. Tapi luar daripada Mekah, dia ada masa dia. Lepas waktu subuh, selagi tak masuk duha, tak boleh. Apa-apa semayang tidak boleh buat. Kerana Nabi kata itu masa berada di antara 2 tanduk syaitan. Lagi satu bila? Masa tahrim bila? Waktu rembang. Ulama membahaskan benda ni. Ulama ambil satu jangka masa, satu period masa selamat. Dia kata 20 minutes before zuhur. Lagi nak masuk waktu zuhur lagi 20 minit. Ada ulama kata 15 minit. Ada kata 10 minit. Ambil selamat 20 minit. 20 minit sebelum zuhur itu waktu tahrim. Tidak boleh sembahyang pada masa tu. Apa-apa sembahyang tidak boleh buat. Pasal apa? Pasal itu waktu api neraka tengah menggelegak, Nabi kata. Dan lagi satu bila? Lepas asar. Lepas asar nak masuk maghrib. Itu waktu tahrim. Kecuali sembahyang-sembahyang tertentu. Sembahyang tertentu ni apa dia? Yang dibenarkan pada waktu tahrim. Sembahyang tahiyatul masjid. Kita pergi masjid time tu. Kita boleh sembahyang. Sembahyang yang bersebab. Sembahyang pasal apa? Jenazah. Ada jenazah lepas asar. Lepas sembahyang asar, kita sembahyang jenazah. Itu ada sembahyang-sembahyang yang dikecualikan. Boleh buat pada waktu tahrim. Perbincangan agama tentang benda-benda ni sangat detail. Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Hazm, dia kata apa? Dia kata sujud syukur ataupun sujud tilawah bukan sembahyang. Maka dia tak ada sembahyang pun boleh buat. Bahkan dia kata tidak tertakluk kepada waktu tahrim. Waktu haram sembahyang. Tak tertakluk. Tetapi, kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm, tetapi dia kata apa? Kalau dipatuhi adab-adab sembahyang itu lebih baik. Maksudnya apa? Ambil ayat semayang dalam keadaan menutup aurat dan sujud mengarah ke kiblat. Kalau buat macam tu, kata dia itu lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cara nak buat sujud sajadah, sujud tilawah ataupun sujud syukur, cara dia pula macam mana? Ni sebelum kita baca cerita ni, kita tahu benda ni dulu. Dia ada 2.
satu ketika tengah semayang, satu di luar sembahyang. Waktu tengah semayang, contohnya macam mana? Semayang subuh bagi jemaah. Imam baca Alif Lam Tanzil, baca surah Sajdah. Bila mai tang ayat sujud, dalam semayang kita buat macam mana? Yang pertama, kata jumhur ulama, yang terdiri daripada Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan sebahagian daripada ulama-ulama besar mazhab Hanafi. Mereka kata cara nak sujud dia kalau kita dalam semayang, ucapkan takbir untuk nak sujud. Kan bagi jemaat, bila mai tang ayat sajdah, nak sujud. Nak sujud tu, jumhur kata ucapkan takbir. Maksudnya nak turun sujud tu sebut Allahu Akbar. Sebut Allahu Akbar. Dan lepas sujud sekali tu, bangkit terus. Sambung balik rakaat yang pertama juga lagi. Nak bangkit tu pun sebut Allahu Akbar. Itu kata jumhur ulama. Sebut tu. Nak sujud pun sebut Allahu Akbar. Bangkit daripada sujud, nak berdiri balik pun sebut Allahu Akbar. Tapi Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Tak perlu sebut Allahu Akbar. Bila sampai tang ayat tu, terus sujud saja. Dan habis sujud, terus bangkit saja. Tak payah sebut Allahu Akbar. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Habis. Kalau luang semayang. Itu dalam semayang kita biasa buat. Pasal kita duk biasa semayang, jemaah di masjid, imam duk baca Alif Lam Tanzil, surah saja, kita biasa buat. Kalau di luang semayang. Di luang semayang, benda ni berlaku kepada dua orang. Yang pertama, kepada orang yang baca ayat sajdah. Dia disunatkan sujud. Dan yang kedua, orang tak baca tapi dengar. Dua-dua orang ini disunatkan sujud. Orang hak baca tu pun disunatkan sujud, hak duk dengar pun sunat sujud. Kita duk baca surah sajdah, bini duk lipat kain sebelah. Bila mai tang sajdah, kita sujud, dia pun kain sujud juga. Itu orang yang disunatkan sujud sajdah, orang baca dan orang yang dengar. Dalam hal di luar semayang ini, pendapat pertama pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ulama besar Mekah. Dia dah mati 13 tahun dah. Syekh Utsaimin sampai hari ini, kalau di Saudi, di Mekah, di Madinah, dan kepada orang-orang yang berminat dengan aliran Mekah Madinah ni, aliran sunnah ni, pendapat Syekh Utsaimin ni memang selalu diguna pakai. Syekh Utsaimin ni ulama besar di Saudi. Dia ni keturunan Bani Tamim. Bani Tamim. Kan cerita hadis akhir zaman, sebelum mai Imam Mahdi akan mai satu pemuda Bani Tamim. Dia akan menyerahkan bendera panji-panji kepada Imam Mahdi. Kan? Itu daripada Bani Tamim. Dia ni Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin ini, dia daripada keturunan itu. Daripada Bani Tamim. Bani Tamim. Kalau Tamim tu kicap Tamim. Kan? Jadi dia duk buat confuse pula. Ni kata ni kicap ni bagus ni. Kicap ni ada zaman Nabi ni. Tak ada. Itu lain. Itu toyo cerita lain. Ini Bani Tamim. Umur 14 sudah hafaz Quran. Yang kata Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin ni umur 14 sudah tamam, komplit satu Quran sudah hafaz. Tapi dah meninggal pun dah. Tapi nama ditinggalkan. Di Mekah Madinah nama dia sangat masyhur. Dia kata apa? Kalau di luar salat, bila kita baca, jumpa ayat sajdah, ucapkan takbir Allahu Akbar dan sujud sekali. Bangkit tidak payah takbir. Nak sujud saja takbir. Bangkit tak payah takbir. Dan begitulah selesai. Yang dikatakan sujud tilawah. Kalau kita tak duduk dalam semayang. Tapi Dr. Wahbah Zuhaili, hari itu main Malaysia, hari itu. Dr. Wahbah Zuhaili. Dia profesor di dalam usul fiqh, di dalam Islamic Jurisprudence. Ni, Dr. Wahbah Zuhaili. Ada lagi lah ni. Dia kalau anak-anak tuan-tuan pergi mengaji di Al-Azhar ke, pergi mengaji di mana-mana universiti di Middle East, ataupun mengaji di fakulti Islam di universiti tempatan kita. Di UM ke, di UKM ke, di mana yang ada fakulti Islam. Teks dia ni, teks tentang usul fiqh, Dr. Wahbah Zuhaili akan menjadi teks wajib, mesti belajar. Alim besar dia ni. Dia main Malaysia itu pun hebat. Habis segala tuk-tuk guru yang ada di Malaysia ni, cium tangan dia habis. Dia hebat. Dia memang sangat berilmu. Dia bermazhab Syafi'i. Dia ada tulis buku yang dipanggil Al-Fiqhul Islami.
Ada terjemahan dalam bahasa Malaysia, ada jual di kedai-kedai buku harfa, semua tuan-tuan boleh tengok. Al-Fiqhul Islami, Dr. Wahbah Zuhaili. Dia tulis cara untuk nak sujud sajdah ataupun sujud syukur dan sebagainya. Dia kata ada 5 rukun berdasarkan mazhab Syafi'i. 5 rukun. Yang pertama, niat. Niat ni, aku sujud ni sujud syukur. Aku sujud ni sujud sajdah. Yang kedua ada takbiratul ihram. Kena ada takbiratul ihram, dia kata. Yang ketiga, sujud 1 kali. Yang keempat, lepas sujud tu bangkit duduk. Duduk antara 2 sujud. Dan yang kelima, bagi salam. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, ini mazhab Syafi'i, dia kata. Jadi kita nampak kepelbagaian pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau kita rasa tak mau serabut, oleh kerana itu mazhab Syafi'i dan kita pun duk ikut mazhab Syafi'i, kita buat macam tu. Tapi kalau kita jumpa depan mata kita ada orang tak ada takbir apa, tiba-tiba dia terus sujud saja, dia bangkit, dia pergi lagu tu aja, jangan kata apa kat dia. Kerana pendapat itu didokong oleh ulama besar juga. Mana-mana satu pun tidak salah. Dan kata Dr. Wahbah Zuhaili, pastikan sujud syukur ataupun sujud tilawah itu dibuat dalam keadaan kita ada ayat sembahyang. Dan kita dalam keadaan menutup aurat. Dan kita dalam keadaan menghadap kiblat.